welcome back to my channel. Okay, hari ni kita nak pergi ke Kuala Lipis untuk mencari Murtabak Mini Legend kita. Dan hari ni kita sebagai personal shopper nak cari ni sebab orang dah ramai dah order. Okay, Murtabak Mini ni sebelum ni dia jual dekat Raub, tapi dia dah lama bertapak dekat Raub, so dia berpindah ke Kuala Lipis bersama family je lah. So Murtabak Mini ni ada jual di Kuala Lipis sahaja. Dia legend lah tahu. Kalau dulu dekat masa bulan puasa dia berniaga dekat Bazar Ramadan Raub, dekat tengah-tengah Bandar Raub lah. So dia memang ramai peminat dia. So hari ni kita nak pergi sana lah untuk cari Murtabak Mini di Kuala Lipis. Dia ada dua tempat dia berniaga dekat Kuala Lipis tu. Satu dekat sekolah dan satu lagi tu dekat kat mana? Kampung Tempoyang. Tapi yang kita nak pergi ni dekat Kampung Tempoyang ya kita pergi. Kalau macam kita tak cukup kat situ, kita boleh pergi dekat yang dekat sekolah tu. Okay, kita jumpa lagi sekejap lagi. Okay, stay tune. Hari ni patutlah terasa bahang. Okay, sebelum kita sampai nak ke Kuala Lipis, kita berhenti dulu vocational ni sebab ada ibu yang kirimkan lauk untuk anaknya dekat sini. Kita tinggal dekat Pak Gat je kot sebab sekarang ni anak dia tengah belajar. Stesen kereta api ya. Stesen kereta api di sini Kisegene. Okey, ini adalah kosong ya. Kosong apa ya? 07
Sekarang kita berada di zon 0 kilometer ya. Zon 0 kilometer. Inilah dia Bandar Kuala Lepis. Wow, mengambil memori. Ini ada Sungai Jelai ya. Sungai Jelai. Nampaknya dalam beberapa hari ni hujan, so air dia keruh sikit dan naik. Inilah dia. Inilah dia ya, Sungai Jelai. Okey, sekarang kita berada di Bazar Ramadan Kuala Lepis. Kita datang ni awal, jadi banyaklah peniaga yang tak buka lagi. Jom kita tengok apa yang ada. Semua kari pak ayam ke? Ada samosa tak? Kari pak ayam je. Telur? Oh, belakang sana air, sini ni. Di lain-lain. Ada buat personal shopper. Jadi nak collect lah, tapi dia orang tak buka lagi. Sekejap lagi buka. Sedapnya. Nasi apa? Nasi air penyet ke? Oh. Iyalah. Nak salah satu boleh? Nak satu yang daging? Satu lagi. Ini dua orang lagi. Sekarang ni tak. Makin berpanjangan. Boleh. Dia bau ni, betul lah bau ni. Banyak lagi kedai tak buka. Kalau buka ni mesti meriah. Ni roti canai pun. Daging satu? Daging satu. Ayam daging sama harga? Sama harga. Ini. Dapat. Jom.
Dia dah dapat. Okay, sambil kita tunggu kedai Murtabak Mini tu buka, kita jalan-jalan dulu dekat Bazar Ramadan, dekat Kolipis ni. Dan kita dah beli sedikit makanan dekat Bazar Lipis ni. Kita beli murtabak, roti john dan juga kari pap. Kari pap tu ada 3 jenis. Ada daging, ayam dan telur. Yang special telur sebab tak pernah jumpa telur kan. Biasa ayam, sardin, daging kan. So kita nak try nanti masa waktu berbuka. Dah sampai dekat Murtabak Mini Kolipis. Okey, jom kita order. Okey, kita dah siap dah beli Murtabak Mini. Kita dah siap packing tadi. Lepas tu kita dah on the way nak balik ke rawat balik. Lepas tu nak hantar dekat customer-customer yang dah order. Ya, murtabak kita ni pakcik tu bagi free A4C kat kita. Alhamdulillah, semoga pakcik tu rezeki, tambah rezeki. Okey, sekarang sesi COD. Ini adalah rumah kedua terakhir. Lepas ni akan ada satu buah rumah. Okey, ni rumah dia. Last kita orang COD. Alhamdulillah semuanya dah selesai. Okey, kita dah habis hantar